seorang tenaga pengajar di Universiti Kebangsaan Malaysia telah ditahan pada Ahad 4 Mei atas tuduhan menerima suapan sebanyak RM5,000 Malaysia. Ya, cuba tengok artikel ni. Macam mana kita nak tukar dia jadi PDF? Oh, ni awak kena masukkan dalam Words tu dulu. Lepas tu nanti dekat button save tu, awak savekan yang tu. Macam tu. Okey. Okay. Assalamualaikum. Ya. Ini Cik Amanah Begum. Ya. Kami berdua daripada SPRM. Ini kad kuasa kami. Encik telah ditahan kerana disyaki telah menerima suapan rasuah sebanyak RM5,000 dalam bentuk wang tunai. Jadi Encik tolong berikan kerjasama kepada kami berdua untuk melanjutkan sesi siasatan SPRM di pejabat SPRM nanti. Sila berdiri. Puan, kenapa puan tangkap saya? Saya buat apa? Ni anak berasuah tu kan? Bapak kau masuk TV anak berasuah. Anak berasuah. Saya duit pun tak ada. Job dah 3 bulan tak masuk ni. Bil rumah 3,000, sewa. Anak nak masuk sekolah lagi, nak bayar beli baju semua 1,000 lagi. Jadi kat UKM kalau masuk tender 5,000 dapat. Boleh je kan? Profi datang sini. Hei Jo, lama tak jumpa ni. Sihat Prof? Sihat je. Prof sekarang masih dekat UKM lagi jadi pensyarah? Ada, jadi pensyarah FFK, ajar sains politik lagi. Oi, bisnes dia okey lagi tak? Bisnes saya dah 3 bulan tak ada job lah. Stres juga ni, pekerja semua dah lari. Tapi saya dengar cerita UKM sekarang banyak renovation block kan, college-college semua itu. Ada, setakat ni bagi UKM dia baru buka tender saja. Kalau baru buka tender, boleh tak Prof tolong adjust sikit? Masuklah syarikat saya ni. Tapi yang ni bukan rasuah lah. Ni bukan rasuah ni subjektif. Rasuah ni subjektif. You tolong saya tolong sama you mas. Tapi nanti saya kena. Tak, kita kan classmate, takkan ni tak boleh tolong. Okey lah, tapi kena bagi saya masa sikit lah. Kena bincang dengan pihak pentadbiran lagi. Boleh lah, lepas kalau masuk tender sini, kita kasih bagi-bagi sikit. Bagi-bagi sikit 2,000, 5,000 kasih on lah. Tapi at least lah kena ikut prosedur lah. Okay Prof, kita kasih jadi lah. Baik, jangan risau. Kasih on. Cuba. Salam tuan. Nak bincang pasal tentang tender UKM tu. Oh, tender projek baru ni tu? Itu renovation UKM. Sekarang ni ada tak? Jumpa dah untuk tender untuk renovation UKM. Setakat ni tak ada lagi lah, kami masih open lagi. Oh, lagi lah. Tapi
Sekarang pada saya sendiri ada satu calon yang memang potensi lah. Kita adjust sikit. Bagi dia masuk dapat into tender. Bolehlah kasih jadilah. Iskia. Okey lah, itu no problem lah. Yang itu boleh bincang di belakangnya. Thank you tuan. Ada. Company ABC. Puan, cuba tengok ni. Dokumen ni tak lengkap lah untuk company ABC. Oh, ya ke? Sekejap ya, saya telefon syarikat tu. Hello Mr. Joe. Saya nak tanya, kenapa dokumen-dokumen dihantar tak lengkap lagi? Hah? Dah lulus? Betul lah Puan, dah lulus. Hah? Kita kena bagi tahu bos ni. Kita cerita tak pasal Tuan Nabil? Dengar. Dia kena tangkap kan? Aku yang report. Tapi kesian dia. Dia ada anak kecil. Bini dia tengah sakit tau. Kesian tak kesian, salah tetap salah. Sejak insiden tersebut berlaku, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM telah mengambil langkah proaktif dengan memperketat serta menambah baik prosedur permohonan tender di semua peringkat, termasuk fakulti dan kolej kediaman. Langkah ini diambil bagi memastikan ketelusan accountability dan untuk mengelakkan berulangnya kejadian yang boleh menjejaskan integriti institusi. Warga UKM, menolak rasuah.